Assalamualaikum guys, Kaizen was here. So hari ni match vlog untuk Malaysia menentang Nepal untuk AFC qualifier. Aku tengah tunggu driver aku ni. Dia cakap dia dah sampai dekat tepi ni. Aku cari tak jumpa. So jap aku cari dia jap. Kejap lagi kita sambung balik. Ciao. Dekat situ rupanya dia. Penat aku pusing cari. Rupanya kat sini. Orang ajar punya driver. Ini dia guys, Stadium Nasional Bukit Jalil. Kita dah sampai guys. So bila dah sampai macam biasa, kita pusing-pusing dulu, kita cari budak-budak dulu, kunyah-kunyah dulu apa-apa sebelum masuk stadium petang-petang ni. Pep, kad merah tu. Jangan minta. Kad merah lah. Berapa? Satu-satu. Dua gitu. Mantap lah. Guys, kita tengah cari Ultras ni. Dia kata diorang nak buat can dekat depan Axiata Arena. So kita jumpa kat sana sekejap ni guys. Jalan dulu. Nak makan aiskrim boleh beli kat Brother. Semut berkawat satu-satu, hurrah hurray. Semut berkawat satu-satu, hurrah hurray. Kaizen Sapada. Sapada ingat dia. Kaizen Sapada. Makan. Burger Stadium Bukit Jalil. Burger MPJ sedap. Ni. Apa rasa? Sedap. First bite. Kalau first half dia sedap, kalau second half dia keras. Pahit sikit lah. Keras. Kau borak apa ni Jal? Tak, masalahnya line up kenapa? Masalahnya susunan ni yang kena pelik ni. Masalahnya yang CB siapa? CB Dion Cool lah. Dion Cool. Kalau kau dekat kanan, Ubay main di CB lah. Mungkin Ubay tengah. Ada Aikal CB tengah. So sekarang kau confuse lah siapa main ni. Confuse lah sekarang ni, macam mana ni? Tapi dalam line up ni mana Luqman Hakim? Tu masalahnya tak ada ni. Dia buat lagu. Aduh. Dia jadi Luqman Podolski. Apa tu? Penyanyi Luqman Podolski. Tak boleh ni, macam mana susunan ni? Aku tak faham ni, dia punya susunan ni. So jadi kita tengok guys. Diorang punya susunan macam mana. Okay, sekarang ni tak Wam, sekarang ni masalah ni Wam. Kalau tengok list ni, yang first E ni, persoalan ni siapa striker? Tak nampak striker ni. Kalau contoh macam Sapawi pergi kiri kan. Dia mana Haiman kanan. Ayo striker siapa? Dion Cool. Dion Cool pula. So masalah dia guna formation 3-4-3. 3-4-3. Wilkin akan pergi ke kiri ataupun ke kanan. Rasanya ke kiri. Sapawi striker aja. Sapawi akan main false nine. Mungkin lah, mungkin. Tu mungkin. So dah tak ada risau apa. Tapi kita tengok betul tak betul. Okey. Raja kita selama bertahan. Ready geng.
geng, Arif. Kacau lah. Jam macam mana Rizal? Kayu apa lah. Arif dah injet ni. Baru minit macam ke-7 mana habis lah. Habis lah ada belah kanan. Tapi tadi kena pakuk tu ref tengok je. Aduh. Macam mana ni? Aduh, MVP tak ada ni, MVP tak ada ni. Aduh. Kau rasa ganti dengan siapa? Faizal Salim lah. Faizal pun tak 100% fit. Boleh. Apa? Siapa kata tak fit? Bukan, dia injet sekarang. Okey, boleh. Ramadan tiba kan ada. Faizal Salim. Tengok. Mesti nak Faizal Salim lah. Ya, ada dia juga. Orang lain tak boleh, tak boleh. So, kita tunggu tengok dia lagi. Dia tengok on form. Faizal Salim tengok on form. Sekarang dah 22 minit, 23 minit dah. Nampaknya Nepal dia main 11-11 kat bawah ni. Parking besar-besar bas. Besar-besar bas. Parking besar-besar bas. Sekarang ni kau rasa macam mana kita nak masuk dalam ni? Kita tarik turun sikit lah. Oh, maknanya kan striker kena tarik player ni ke bawah sikit baru kita boleh masuk lah. Betul. Kau rasa sebelum habis half time ni ada gol ke tak? Ada 1-0. Ada satu kan? Ada tu. Dia ada satu. Aku macam nak gol tu. Okay. Tengok. Game dah celebrate. Rupanya bola belakang gol. Aduh. Macam mana ni? Jeng. Minit 35 masih lagi 0-0. Tapi cantik tanduk dia tadi tu. Kobin Ong. Aduh. Malaysia tanduk 2 orang. Kobin Ong, Diong Kun. 2 tu je. Dua. Sayang tak ada rezeki. Ada lagi 10 minit sebelum habis half time ni. Aku harap ada 1 gol lah. Yalah. Sekarang ni tak ada rezeki lagi. Tak ada rezeki lagi. Belum ada rezeki lah. Belum ada rezeki lagi.
boleh kata dah half time lah. Keputusan 0-0. So kau nak tukar siapa ni? Sabawi lah. Kurang menyengat. Kurang menyengat. Kita masuk Paulo Jose. Tak boleh Jose. salahkan dia sangat juga sebab dia bukan natural striker. Kita tak salahkan, kita kata kurang menyengat, kau kena faham. Kurang kalau dia dekat wing mungkin lain jadi dia. Dia striker, dia kena pakai Paulo Jose lah tengok. Dia kurang menyengat. Ni bila dia duduk tengah dia tak tahu nak pergi mana. Dia static. So kita kena tengok macam mana lepas ni. Striker tengah sepatutnya lari sangat kerana ada ramai tu pemain lawan. Dia kena gerak lah, jangan duduk situ. Jangan duduk tengah. Kalau ramai tu pemain itu yang lawan. Lepas ni kena masuk Paulo Joshua. Paulo Joshua ni. Paulo Joshua. Dia superstar ke? Paulo Joshua. Jal. Second half nak start, player dah masuk. Second half nak start ni, player dah masuk. Apa kita harapan kau? Aku punya target, kau punya target tadi 3-0. 3-3 second half ah. 3-3 second half lah. 3-3 second half. Tapi aku cakap tadi Ari Haiman kan, tapi Ari Haiman dah tak ada. Jadi nombor 2 Faizal Alim kan, nombor 3 tak tahu siapa. So tengoklah siapa yang 2 gol. Aku rasa Dion Pool akan skor hari ni. Tadi dia ada chance lebih kurang dalam 3-4 biji ke tapi assist daripada Faizal Alim. So kita nak tengok lagi. So kita harapkan kemenangan hari ni untuk last game dekat Jalil ni. Kurang-kurang 3-0 lah. Paling-paling lah. Paling-paling 3-0. So kita sambung tengok game guys. Bila nak gol ni? Sabar, baru seminit. Maui dah banyak kali ni, banyak peluang ni. Dia belum dapat tunjukkan apa dia boleh bagi lah. Rasa dia kena duduk kat wing ni. Kita kena cakap dah. Dia tak macam aku cakap, tak menyengat. Kena tukar Paulo Jose, rasa minit ke 60 kot. Minit 60 Kita tengok kita harapkan Sak dapat buat sesuatu lah. Jose biasa ada magic. Mantap, macam itu hari game dia masuk-masuk dia gol kan. Kita harapkan benda yang sama Ya, jadi magic. Okey, mantap guys. Marah sangat ni. Tak tahulah, bola simple tu, tak ada gol. Take in je kan? Take in je. Rasa dia guna nafsu macam kita selalu main bola lah. Itu kau. Macam tu kita rembat ni. Korang. Maui dapat satu clear chance kan, tapi tak skor. Tapi keputusan semasa sekarang 1-0. Kita sambung kejap lagi. Aku harap ada 1 ataupun 2 gol lagi lah paling kurang lah. Kita sambung tengok game guys. Faizal Alim sakit tu.
injet tu. Walaupun sakit tapi dia bagi full Komitmen dia kan. Daripada first minute dia masuk tadi sampai lah dia score tadi kan. bagi dia rehat lah. Bagi dia rehat lah. So kita ku mengharapkan Ramadan masuk dan score 1 gol. Kita tengok tu. Kita Ready nampak kan? Ramadan dah ready. Kita sambung tengok game. Oh yelah. Sekarang dah minit 84 ni. Ha. Ada peluang ke nak dapat 3-0 ni? Ha. Rasa macam mana? Berat sikit lah. Uncle rasa macam mana Uncle? 2-0 lah maksimum lah. Maksimum lah. RM40 kan? Ha? Tiket RM40 kan? Kena 4-0 lah. 4-0 lah. 4-0 lah. Kita tak ada masalah. Tak ada Tak ada masa. Ha. Okay guys. Ramadan masuk. Kita dengan goal scorer kita. Faizal Alim. Dengan Leneting. Elok-elok dia hukum dia ambil tadi dia nak ambil. Alah. Memang tak panas tadi tadi ada hukum. Baru harapkan gol kedua. Rupanya kebulan. Sayang betul lah. Okay guys. Full time. Okay. Malaysia lawan Nepal berkesudahan dengan jaringan 1-0. Tadi last minute ada penalti tau. Tapi Paulo Josu tak skor. Dia rembat ke bulan. Macam mana ni? Sayang lah sebab tu peluang lah. Walaupun yelah game dah menang tapi tak patut macam tu lah kot kan. Tak patut macam tu kan. Sebab pada awalnya dia pun dah pegang bola dah. Tu. Lepas tu
Kalau Josue, dia baru masuk. Panas pun tak tahu, panas lagi kan. Belum panas lagi. Patut dia ungkus ambil dia. Sayang kan. Mungkin ada perbezaan sikit lah. Sayangnya kita tak berjaya menang dengan defisit gol yang lebih banyak. Tapi Alhamdulillah tetap 3 mata. So, ini adalah game yang terakhir untuk tahun ni yang main dekat Malaysia. So, kita tengok next year mungkin kita akan lawan lagi. Tapi itulah kita tengok kan Waman. Kalau tengok cara dari segi gameplay tadi kan. Betul. Kalau lawan Vietnam macam mana? Aku rasa dengan skuad yang ada hari ni, kita belum boleh mengalahkan Vietnam. Nampak susah sikit, ada sukar sikit. Sebab lawan Nepal ni pun, kalau ikutkan, dia punya struggle dia nak dapat nak buat game tu pun susah juga kan? Betul, aku setuju. Aku nampak finishing kurang sikit lah. Dia tak tajam tau, dia tak tajam. Sebab dekat attacking tu tadi, kita tak ada pure striker yang selalu main. Sebelum ni kau marah sangat tengok Romel. Tapi Romel bila dia dekat situ dia ada kerja dia. Dia ada function lah, ada function. Dia ada function. Lain lah, lain game lah. Tapi aku lagi suka Josue main. Kau lagi Josue main Josue main lagi compare best dengan Safawi tadi lah. Better dia lah main, better. So sekarang ni game untuk tahun ni dah settle. So dia ni guys, suasana habis game, semua keluar dalam keadaan kecewa. Kita dapat 3 mata, tapi kita tak, game agak kurang memuaskan. So sampai kita jumpa dekat next video. Jangan lupa like, follow, subscribe and share. Kaiser di studio. Ciao guys. Habis game, inilah yang kita akan hadap. Nak keluar parking. Confirm melekatnya. Bang, 1-0 ya bang? Cukup ah. Cukup ah? Penutup tahun 2025. Mungkin kita jumpa tahun bila tu? InsyaAllah. InsyaAllah Tak dijanjikan.